Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Dah bersedia untuk belajar pendidikan muzik? Kalau dah bersedia, let's go! Pada video yang lalu, kita telah belajar lagu Tikus dan Helang. Kali ini, kita akan nyanyi sambil membuat pergerakan kawat kaki. Lima ekor tikus main di bendang, datang burung helang mencari makan. Satu ekor tikus disambar helang, tinggal berapa tikus main di bendang. Wah, macam mana? Seronok tak? Adik-adik telah nyanyi sambil buat pergerakan kawat kaki. Oh, apakah watak utama dalam lagu ini? Yang pertama ialah tikus dan yang kedua ialah burung helang. Jom kita buat pergerakan tikus. Let's go! Lima ekor tikus main di bendang, datang burung helang mencari makan. Satu ekor tikus disambar helang, tinggal berapa tikus main di bendang. Jom kita buat pergerakan yang seterusnya, iaitu pergerakan burung helang. Jom kita buat sama-sama. Lima ekor tikus main di bendang, datang burung helang mencari makan. Satu ekor tikus disambar helang, tinggal berapa tikus main di bendang. Mantap. Nampaknya adik-adik dah terhibur dengan pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk adik-adik lakukan aktiviti tersebut dan boleh bina pergerakan mengikut daya kreativiti adik-adik. Jumpa lagi di video yang akan datang dan jangan lupa untuk like, komen dan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Music is fun. Bye-bye.